dari TVPSS SK Spau. Ramainya cikgu-cikgu dah kat sini. Diorang buat apa ya? Jom kita tanya. Ustaz, kenapa ramai-ramai ni Ustaz? Oh, ini program gotong royong Bubuk Asyura SK Spau. Program ini sempena apa Ustaz? Okey, program ini bersempena dengan sambutan 10 Muharram, iaitu Hari Asyura dalam bulan Muharram. Di samping itu juga program ini kita adakan untuk mengeratkan kerjasama antara komuniti sekolah dengan komuniti ibu bapa yang ada di SK Spau. Di samping itu juga kita ingin berbagi rezeki sedekah Bubuk Asyura ni kepada semua warga sekolah dan anak-anak murid SK Spau. Saya tak punya bau, tiba-tiba lapar pula. Jom kita tengok cikgu-cikgu masak. Assalamualaikum Ustaz. Siapa yang terlibat dalam program Bubuk Asyura ni? Waalaikumsalam. Okey, yang terlibat dalam program Bubuk Asyura ni guru-guru SK Spau, guru-guru kafah SK Spau. Kita ada Esko PIBG beserta dengan staf-staf sokongan SK Spau. Saya sebagai Ketua Panitia Pendidikan Islam amat-amat berterima kasih kepada semua yang terlibat pada dalam program kita pada petang ini. Cikgu, susah tak buat bubuk Asyura? Tak susah. Untuk buat bubuk Asyura, kita perlu sediakan bahan-bahan dia dulu, seperti beras, kacang-kacang, santan dan sebagainya. Dan untuk buat bubuk Asyura ni tak boleh buat seorang, mesti ramai-ramai. Okey? Cikgu, apa jadi kepada bubuk kalau tidak dikacau selalu? Okey, kalau tak kacau selalu, tengok seperti ni kan, nanti nasi dia jadi hangus. Jadi kalau hangus, nasi bubur dia tak sedap lagi. Jadi perlu kacau sampai dia masak nanti. Okey? Guru Besar, apakah harapan Guru Besar tentang program Bubuk Asyura pada hari ini? Okey, harapan saya tentang program Bubuk Asyura kita pada hari ini ialah supaya kita mendapatkan ukhuwah antara semua staf SK Spau. Dan ini juga akan menjadi program tahunan SK Spau. Sekarang ini kita menekankan hubungan silaturahim antara kita semua supaya semua pihak boleh merasa nadi perasaan belonging itu kepada sekolah kita. Bila kita saling bekerjasama bersatu hati, maka impak kepada kebersamaan kita akan jelas terbukti dalam kerja kita pada masa akan datang. Jadi saya harapkan program ini tidak berhenti di sini saja, kerana akan diterusbaikkan pada masa yang akan datang, dan saya harapkan semua pihak boleh memberi sumbang saran kepada program ini, bagaimana cara nak berbaiki pada masa akan datang. Dan yang pentingnya saya harapkan program ini akan menyatukan kita semua di SK Spau. Program Bubuk Asyura hari ini sangat meriah. Pertama kali saya dapat join aktiviti masak-masak macam ni. Saya harap sekolah buat banyak lagi aktiviti memasak. Kali ni murid pula yang memasak, mesti seronok. Terima kasih semua orang yang telah menjayakan aktiviti Bubuk Asyura pada hari ini. Saya Akila, wartawan TVPSS SK Spau. Jumpa lagi.